Besar Sekolah Kebangsaan pada Darul Sungai Buloh, Cik Syafi'i bin Ismail, guru-guru penolong kanan dan pentadbir sekolah, tidak ketinggalan YDP PIPG, Cik Asman, jawatan kuasa serta seluruh staf kepimpinannya, tidak ketinggalan pihak masjid yang turut menjayakan program pada malam ini, Tuan Nazir, Cik Tajudin, jawatan kuasa serta seluruh staf kepimpinannya, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang Ustaz sayangi sekalian. Apa khabar semua? Sihat ya? Siapa yang masih bernyawa dan sihat, sila angkat tangan sebut ana. Bagus. Siapa yang rasa dia dah nak mati, tak sanggup menghadapi besar, angkat tangan sebut ana. Ada juga? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masjid ini dia memang masjid yang dekat dengan hutan sikit. Memang masjid ini sedikit keras sebab banyak batu. Kalau keras dia teringat anak Arab sambil belajar. Jadi kena duduk dalam masjid, kena banyak zikir. Kena banyak apa? Ustaz nak uji supaya anda sentiasa bersama dengan Ustaz dan fokus tak lagi. Setiap kali Ustaz sebut perkataan perhatian, anda berzikir dan sebut perkataan Allah kuat-kuat dan serentak. Boleh ke boleh? Let's power in audio. Perhatian. Tak kuat, kalau boleh kasih remuh dewan ini dengan suara anda. Perhatian. Nak kasih power with Power Rangers lagi. Masa sebut Allah tu angkat jari tanda mentauhidkan Allah dan mengesakan Allah macam ni. Moyo sikit. Boleh ya? Let's power. Perhatian. Kalau anda tak bagi perhatian, kan anda berkata perhatian dah lupa dah. Itu tanda anda tak fokus dan bagi perhatian. Lupa lagi. Macam mana nak menghadapi UBSR kalau tak fokus dan bagi perhatian? Ingat apa ni, kalau dengar je perkataan perhatian, jawab seperti mana yang kita persetujui apabila mendengar perkataan perhatian. Seorang derajat. Itu tanda mungkin dia tak ambil perhatian. Lupa dah lagi. Terima kasih kerana anda bagi perhatian. Okay. Oleh sebab itu, adik-adik yang dirahmati Allah yang sentiasa memberi perhatian. Boleh Ustaz mulakan? Boleh. Alhamdulillah. Jadi beberapa pesan sempurna nak menghadapi UBSR ni, Ustaz ada nak beberapa pesan. Yang pertama, siapa yang dia merasakan dia rasa seram, darah gemuruh, gemetar nak menghadapi UBSR, angkat tangan, sebut anak. Gemetar ke? Okey, takut tak? Mana takut dengan seorang ibu? Sebab pun takut sangat. Kenapa kita ambil periksa semua benda ni? Mesti ikut latih tubi, mesti ikut pemeriksaan, mesti ikut buat semua benda ni. Sebenarnya apa di sebalik itu? Assalamualaikum. Aku tanya ni, jawablah. Balik ya. Pasal apa kita buat semua benda ni? Dan dapat apa di sebalik itu? Kejayaan dia. Itu je. Sebenarnya pemeriksaan ini salah satu cara. Cuba ulang. Salah satu cara. Dan cara yang terbuat untuk keluarkan nilai disiplin. Nilai apa? Disiplin. Macam mana cara anda nak disiplin? Mesti ikut latihan, dengar arahan, bangun cepat, ikut latih tubi, makan sempurna, datang pada tepat waktunya, tengok jam, sentiasa punctual. So sebenarnya yang lebih penting lagi, anda nak dapat nilai disiplin. Nilai apa? Bayangkan hidup masa depan anda nanti hidup tanpa disiplin. Susah ke senang? Bekerja datang lambat, buat kerja tak siap, pergi ke masjid asyik lambat, takbir raya pun asyik
dah takbir yang kelima baru datang makan. Balik kampung, oh sentiasa tak disiplin. So dia hebat kan? Tak hebat orang macam ni. Bagi orang sekarang, tak hebat dia. Bagi orang sekarang. So antara caranya kita periksa, kita ikut apa yang program sekolah buat untuk dapatkan nilai disiplin. Nilai apa? Selain itu adalah kesungguhan. Nilai kesungguhan disebut bayangkan kalau hidup bila orang besar nanti tak ada kesungguhan. Buat projek yang orang bagi nilai juta-juta, tak sungguh. Bagi projek untuk sembelih lembu, tak sungguh. Sungguh datang kerja setiap hari untuk buat kerja dan capai sesuatu misi, tak sungguh. Apa lagi? Nak berkahwin, tak sungguh. Nak didik anak, tak sungguh. Bekerja, tak sungguh. So apa akan terjadi dalam hidup anda pada masa akan datang? Huharabik. Betul maksudnya? Huharabik. Bukan sekadar nak dapat fokus, bukan sekadar nak dapat disiplin dan kesungguhan, tapi nak dapat juga fokus. Nak dapat apa? Fokus. Penting tak fokus ni? Bayangkan bila anda besar nanti, anda sentiasa tidak fokus. Kata kononnya tak minat nak belajar, kononnya tak minat nak bekerja sendiri. Buatlah, kononnya tak minat nak kerja dekat dengan orang, nak kerja sendiri, bisnes. Tak buatlah bisnes. Tiba-tiba tak fokus, kejap-kejap jual sate, kejap-kejap jual enjin boat, kejap-kejap jual korek blok, kejap-kejap buat motor, kejap-kejap jual air tebu. Tak pernah nak fokus. So kau ingat kau boleh berjaya? Assalamualaikum. Ustaz tadi ada ingat anda boleh berjaya ke kalau tak fokus? So apa tujuan periksa semua benda ni? Yang tiga benda tadi lah, ulang balik. Yang pertama display, yang kedua kesungguhan, yang ketiga ini semua program yang anda diatur dan semua ni sebenarnya untuk dapatkan nilai yang lebih besar untuk masa depan anda. Perhatian. Lupa dah. Perhatian. Perhatian. Bila tak ada kefokus, itu yang sembahyang untuk imam kena ukur tu. Kau bising ke depan. Contoh. Bising, ganti penceramah. Asyik nak tegur je. Kau ingat kau boleh berjaya ke bila macam tu? Tak bangga, nasihat. Perhatian. Oleh sebab itu, adik-adik yang berhormati Allah SWT, soalan kubur lebih dahsyat daripada soalan yang biasa. Oleh sebab itu bertenang, kita nak dapatkan disiplin, nak dapatkan kesungguhan, nak dapatkan fokus. Oleh sebab tu bila yang agak kanan tadi, yang ada tension tadi kan, nak belajar tadi kan, Ustaz bagi tips sikit. Boleh ke boleh? Siapa yang nak Ustaz bagi tips anak-anak sebut anak? Nama tipsnya green button. Apa dia? Apa maksudnya dalam bahasa Melayu? Butang hijau. Kenapa Ustaz tak namakan butang merah? Kenapa tak namakan butang kuning? Rasa tak bila kita banyak buat latih ubi, bila kita banyak orang push, mak push, cikgu push, kita rasa macam nak berdiri. Biasa tak? Rasa macam nak tendang pintu, betul tak? Rasa macam nak tendang dan ketuk meja, betul tak? Rasa macam ada tak rasa itu? Oh, aku dah rasa dah. Oleh sebab itu adik, orang yang pakai green button, dia tak suka buat benda yang red button. Bila dia geram, stres tengah belajar, dia tengoknya kucing lalu depan dia, wacak! Allah yang syam kucing itu. Itu red button, tak boleh. Dia rasa geram, dia tunggu dia. Aduh, patah. Tak boleh masuk ke biasa. Ambil biasa ke hospital. Itu red button. Butang merah, bahaya. Ya? Dia rasa macam stres dia. Aku nak hilang stres, mesti ambil rokok. Kalau tak pun, vape. Kau tahu ke vape tu apa? Kau tahu, bagus tak tahu. Perhatian. Itu juga red button. Butang merah.
anda kena cari green button. Sesuatu benda yang anda buat yang tidak merah, yang tidak dilarang. Bila buat benda tu, dia akan jadi rasa tenang. Contoh, saya kalau misalnya tengah stres, saya akan pergi ke dapur minum Milo. Ya, tengah-tengah studio. Dia sebelum nak tumpuk adik dia, nak marah adik dia, dia pergi terus ambil Milo. Dan dia tahu bila dia minum Milo, terus dia terbayang, minum Milo, apa dia ni, sehat. So dia jadi semangat balik dan dia tak buat benda berlaku. Faham ke faham? Itu masuk green button. Buat sesuatu benda yang dia pengalaman dia, benda tu dia buat, dia rasa okey, hilang stres dan naik semangat balik. Faham ke faham? Ada cara kedua. Ada cara kedua? Cara kedua ni lebih simple. Tak payah cari Milo, tak payah cari sudut, tak payah cari apa, on the spot masa tu juga. Caranya, kalau kita bersemangat, ketika itu dada kita mula naik, kita rasa bersemangat, seronok, orang di sekeliling pun respon bagus. Dapat tak payah? Dan bayangkan juga anda berada di puncak kecemerlangan dalam hidup, paling puncak dan paling best, sesebuah kejayaan yang paling power yang anda pernah rasai. Cuba lihat momen dan waktu ketika itu, dan orang-orang di sekeliling, pergerakan-pergerakan, warna-warna, respon, kalau ada bau-bau dia. Wah, waktu yang anda berjaya, puncak kejayaan dalam hidup. Cuba lihat ketika. Okey, sekarang dengan perlahan anda buka mata dan buat satu gaya yang paling bersemangat sekali. Bila bilangan 3, bila 1, 2, 3 buka mata, terus buat satu gaya yang paling bersemangat. 1, 2, 3. Okey dah. Macam mana anda rasa ni? Perhatian. Udah, perhatian. Masa orang buka tadi, ada yang buat gaya paling best, ada yang ketiga kali. So, bila anda tengah stres tadi nanti, buat terus yang macam tadi tu. Tiba-tiba dia rasa macam best. Faham ke faham? Ada orang dia celik-celik mata tadi, buat gaya yang paling best, dia buat. Ada nampak tak belakang tadi. So dia tengah stres nanti, tengah sekali rasa nak tendang orang. Masa tu tiba-tiba dia rasa macam, kau faham ke tak? Ustaz kadang-kadang nak simple kan, tengah stres ada masalah, kena berhadapan dengan ramai orang. Berhadapan dengan ramai orang nak ceramah, muka kena ceria. Betul-betul? Ustaz biasa buat macam ni dalam semangat. Terus bertukar jadi dengan genggamnya, terus bertukar jadi. Okey, faham ke faham ni? Itu namanya green button. Sebut green button. Bagi orang sebelah. Perhatian. Siapa nak dengar cerita Ustaz? Nak dengar nasihat? Ustaz ni bukanlah seorang yang pandai, tapi bijaknya ada. Perhatian. Ustaz pelajar yang average. Yang apa? Nak kata pandai sangat, gila-gila pun tak, bodoh sangat pun tak. Dia tengah-tengah lah. Tetapi banyak keputusan peperiksaan Ustaz unsangkable, tidak disangka-sangka. Buah cempedak jadi nangka, dan sentiasa dapat cemerlang. Nak tahu tipsnya? Siapa nak tahu akan nasihat? Tipsnya antaranya kena jaga apa yang dinamakan sebagai solat hajat. Ustaz masa kat sekolah menengah, sekolah menengah Ustaz ambil SPM, ada seorang ustaz tu dia bagi tahu Ustaz, okay, pelajar semua, mulai saat ini anda jangan tinggal solat hajat, minta betul-betul pada Allah. Kalau tahu baca Quran, bacalah Quran ataupun Yasin
surah yang paling senang yang biasa orang baca, bertawassul dengan amal soleh yang kita buat, minta bantuan Allah. Semenjak dia cakap tu, Ustaz tak tinggal. Akhirnya Ustaz alhamdulillah tak pernah dapat belajar top 3 ke top 5 kat sekolah. Ibu-ibu yang tengah jadi average melonjak jadi top 3 masa SPM. Bukan sekadar tu dia Ustaz dapat beasiswa. Dapat apa? Melanjutkan pelajaran ke Jordan. Beasiswa ni pendek kata makan tanggung, berak canggung. Belajar free. Dapat beasiswa free belajar kat Jordan, overseas. Ustaz batch yang terakhir dihantar oleh Kementerian Pendidikan masa tu untuk pergi belajar bahagian agama yang terakhir, batch yang disponsor. Kau faham ke faham? Bila dapat surat tawaran sebab cemerlang ni Ustaz dalam keputusan, Ustaz pun tunjuk, dapat surat tawaran ke Jordan, beasiswa belajar free Jordan. Ustaz pun tunjuklah dekat mak Ustaz. Mak, dapat orang belajar kat Jordan. Tiba-tiba kata, kau nak pergi mana Zamri? Nanti kalau kat sana naik kapal terbang, entah terlepas ke macam M17, hilang ke M370, tak ada ke universiti yang dekat kat sini. Kau kan anak mak, nanti kalau raya siapa nak masakkan lemak? Ustaz tengok muka mak Ustaz, potong Steve. Tengok muka bapak, pedulikan mak kau, pergi. Abang suruh balik, bawa ijazah, balik cemerlang. Tengok Ustaz, bapak Ustaz, esteem naik pula. Lepas tu pergi pada mak balik. Mak, sebenarnya boleh pergi ke tak boleh pergi ni? Cakaplah, abang macam sokong. Kau tak ada ke tempat-tempat yang dekat? Kau kan anak lelaki pertama dalam keluarga ni. Kan kalau nanti raya kau tak balik, nanti kau rindu rendang mak, ayam goreng mak, kan? Nanti Allah, kau raya ni naik kapal terbang, entah terlepas ke, nanti entah macam mana. Biasalah perempuan nyampai. Bukan menyampai balik, mak sendiri lah. Sikap perempuan lah kan. Lepas tu Ustaz tengok mak Ustaz jadi lemah semangat balik. Pergi ke abang balik. Abang, sebenarnya boleh ke tak boleh ni? Mak macam tak reda je. Mak macam tak restu je. Pedulikan mak kau. Pergi. Abang suruh beasiswa, makan tanggung, berak canggung. Duit abang pun beri, tak susah nak pening kepala. Pergi. Ustaz tengok mak Ustaz lemah semangat. Tengok bapak Ustaz jadi bersemangat. Akhirnya Ustaz pun pening kepala. Mak, sebenarnya bagi ke tak bagi ni? Dia mata dia dah mula berair. Dalam macam ni Ustaz cakap, okey mak, abang, sebenarnya saya dah pening sekali. Kalau surat tawaran kena jawab cepat. Boleh pergi ke tak boleh pergi? Akhirnya mak bapak Ustaz pun buat mesyuarat agung terlempar. Dia pun masuk dalam bilik, dia pun tutup lampu, dia pun mesyuarat. Kau faham ke tak faham? Supaya lebih fokus dengan fikiran lain. Perhatian. Keluar daripada bilik mesyuarat, Ustaz pun tanya, abang, macam mana? Boleh pergi ke tak boleh pergi? Bapak Ustaz macam biasa, pergi. Mak Ustaz, mak bukan tak bagi pergi. Tapi kalau kau pergi sana pun jangan lupa hari-hari tulis email dengan mak. Masa tu dah ada email lah, baru nak mula email. Hotmail je masa tu. Akhirnya nak jadi cerita kampung Ustaz, tak ada lagi orang pergi Jordan. Yang beasiswa tak ada lagi. Disebabkan akhirnya mak abang Ustaz reda, dia setuju. Akhirnya orang kampung semua nak ikut pergi airport. Masa tu KLIA pun tak ada lagi, Subang Airport. Bila semua nak ikut pergi airport ni, kroni pun ikut. Kroni ni maknanya kaum kerabat dan sepupu sepepat. Kroni Ustaz nak ikut, saudara mara termasuklah jiran-jiran. Disebabkan ramai sangat nak ikut, terpaksa charter bus. Charter apa? Bila dah sewa bas tadi, biasanya sewa bas kat kampung ni orang tak berapa ramai sangat. Sebab dia naik turun, orang kadang penuh pun tak ada padat.
Tapi hari itu disebabkan ramai nak pergi, bas tu penuh. Pemandu bas tu pun jadi bangga. Ustaz tak naik bas, Ustaz naik kereta kat belakang, follow bas. Pergi ke mana tadi? Subang Airport. Hari kejadian nak pergi tu, Ustaz duduk naik kereta Wira kat belakang. Ada driver dia, lepas tu duduk kat belakang, kat tengah. Sebelah kanan Ustaz, mak Ustaz. Sebelah bapak, ada sebelah kiri Ustaz, bapak Ustaz. Lepas tu Ustaz duduk kat tengah. Ustaz pun tengok mak. Mak dah mula. Ustaz bercampur-campur di antara semangat dengan tak semangat. Tengok bapak, tiba-tiba bapak tengok pada kita. Apa tengok? Pergi. Jangan risau, pergi. Akhirnya adik-adik mereka cerita sampailah kat airport. Bila sampai kat airport ada satu cermin hitam tu. Mereka cerita ni. Cermin hitam tu adalah antara tempat yang terakhir sekali untuk melihat wajah ibu bapa kita. Itu lambaian adalah lambaian yang terakhir. Kalau tak balik sehari 2 tahun tak balik lah. Kalau terlepas kapal terbang, terlepas lah. Kalau mati, matilah. Maknanya tempat cermin hitam yang terakhir tu dramatik ke tak dramatik? Oh, dramatik sangat. Tempat yang paling feel sekali. Akhirnya ringkas kita Ustaz masuklah ke kawasan cermin itu dan buat lambaian yang terakhir. Bapak Ustaz macam biasa. Pergi. Mak Ustaz. Ustaz bercampur-campur di antara semangat dengan tak semangat. Akhirnya bila dah masuk ke cermin hitam tu, saja nak uji, nak tengok, undur sikit ke belakang. Bila undur sikit ke belakang, tengok mak masih lagi mengesak-ngesak air mata. Tengok-tengok bapak tadi yang pergi. Tengok bapak pun ingatkan macho sangat. Rupanya cair juga. Tapi moral of the story, brother, kerjanya Ustaz cuba teliti balik. Bukan kerana Ustaz pandai terlanjak laris, tapi antaranya penyerahan Ustaz kepada pemilik rezeki yang nak bagi kekayaan, nak bagi kemenangan, nak bagi kejayaan. Sebenarnya siapa? Kita minta kat dia, betul-betul merayu kat dia, ya Allah, aku bodoh gila, ya Allah, aku tak tahu, bantulah. Dan ketika itu beberapa miracle dan kelebihan mungkin Allah akan tunjukkan. Sehingga Ustaz jadi seperti mana Ustaz sekarang. Ustaz pun juga sekarang ini tengah belajar lagi sambung PhD. Sama apa? Sedang menyiapkan tesis yang terakhir dalam bidang tafsir dan ulumul Quran. Ustaz doakan juga Ustaz berjaya. Amin sikit. Baik. Perhatian. Oleh sebab itu adik-adik yang dirahmati Allah, solat hajat jangan tinggal. Minta betul-betul merintih dengan Allah. Ya Allah, tolonglah aku dah rasa panik, bodoh gila ya Allah. Bantulah aku. Baca Yasin, baca Quran. Lagi banyak pintu-pintu ibadat sunat kita buat, lagi pemilik rezeki iaitu Allah, dia suka pada kita. Bila dia dah suka pada kita, Alhamdulillah, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Bantulah syariat Allah dengan melaksanakannya, Allah akan bantu kamu. Percayalah. Angkat kanan semua. Tepuk orang sebelah kanan. Bagi tahu dia, solat jangan tinggal. Angkat kanan kiri pula. Tepuk orang sebelah kiri. Jangan buat maksiat. Angkat dua tangan. Tepuk diri sendiri. Banyak sujud pada Allah. InsyaAllah. Faham tak? Okey, itu tip yang seterusnya. Boleh Ustaz teruskan adik-adik? Boleh ke boleh? Okey adik, Ustaz nak tanya yang seterusnya. Kenapa kita belajar study apa semua benda ni? Ikut curriculum, ada ujian. Tadi dah tanya dah, tapi ni tanya lagi sekali. Tapi nak jawapan yang bukan tadi, jawapan yang lain. Kenapa? Tak boleh ke tak ada semua benda? Assalamualaikum. Ustaz tanya ni, oh tengah loading. Minta maaf, Ustaz mengganggu proses loading dan berfikir. Perhatian. Kenapa? Tak boleh ke? Tak periksa? Tak boleh ke? Tak dapat keputusan? Tak boleh ke semua benda ni? Curriculum, tak boleh ke? Ikut aktiviti tinggal dan semua, tak boleh ke? Pasal apa kita belajar? Pasal apa kita periksa? Tak.
Periksa ni satu proses. Satu apa? Untuk mengenal pasti diri sendiri, adakah aku ni ada 3 peringkat. Ada berapa peringkat? Yang paling rendah adalah adakah aku ni pandai. Adakah apa? Pandai itu maksudnya jadi aku dah pandai lah. Ini namanya piring, ini namanya gelas, ini namanya iPad, ini namanya tripod, ini namanya iPhone, itu namanya kipas, itu namanya kipas besar helikopter, ini namanya guru besar, ini namanya Tun Imam, ini namanya Ustaz Zamri. Dia pandai. Dia tahu pandai. Pandai ni maknanya dia tahu makna. Dia tahu ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Nak dapat pandai tu lama ke sekejap? Nak dapat pandai tu lama ke sekejap? Lama tu namanya proses. Namanya apa? Barulah kita tahu kita ni pandai ke bodoh. Contoh, itu benda-benda yang simple. Cuba tiba-tiba kita tengah duduk, tiba-tiba kita terdengar orang sebut, semalam aku tengok paper, ada seorang angkasawan namanya Dr. SMS, dia pergi Soyuz naik ISS. Terbalik, dia naik, dia pergi ke ISS menggunakan kapal Soyuz. Lepas tu kita dengar sebab tak pergi sekolah, sebab tak fokus, tak nak belajar, kita pun confuse. What are you talking about? Dr. SMS, Soyuz, ISS. Tiba-tiba geng yang bersembang tu kata, bodoh. Itu pun tak tahu. Macam mana perasaan? Dah rasa bodoh, terasa rendah diri, rasa dah macam. So adakah anda nak hidup anda macam tu, dipikirkan kerana kebodohan? So periksa adalah tujuannya untuk kenal pasti aku ni pandai ke bodoh. Faham ke faham? Dari tahun sebelah, macam tu. Tetapi pandai itu level pertama yang paling rendah. Nak dapat level yang kedua, dia kena proses lagi. Ikut curriculum, belajar lagi, periksa lagi, sampai dia kenal pasti. Aku ni rupanya bukan pandai, aku ni level kedua, up sikit. Iaitu apa? Agak-agak bijak. Terus sebut. Apa beza pandai dengan bijak? Pandai ni dia tahu makna, tapi bijak ni dia tahu menggunakan sekali benda yang dia pandai tadi. Kau faham ke faham? Contoh, dia tahu ini mikrofon, tapi dia tahu cara menggunakan mikrofon yang betul dan menyelenggarakannya. Dia tak ada pula letak mikrofon kat telinga. Hello. Itu tak bijak. Dia tahu ini namanya masjid, tapi dia tahu juga masjid bukan tempat berlari dan bersembang-sembang. Itu bijak. Satu level lagi ke atas. Dia tahu ini namanya TV dan namanya internet, tapi dia tahu cara menggunakan internet untuk pembelajaran, bukan tengok skrin biru je belum. Kau faham ke tak? Kau senyum. Pernah buat ke apa? Perhatian. Itu maknanya satu level yang ke atas lagi, yang namanya bijak. Yang namanya apa? Nak dapat bijak lama ke sekejap? Lama tu namanya apa tadi? Proses nak dapat kat tempat mana? Sekolah. Alah Ustaz, saya boleh dapat proses untuk jadi pandai dan bijak dekat cyber cafe. Tak dikira. Saya boleh dapat dekat luar kat sana. Tak makpid yang ajar kau, tak siapa-siapa yang ajar kau, tidak dikira. Tapi tempat nak dapat proses yang betul, kat mana sekolah? Kau faham ke tak faham? Akhirnya dia tengok periksa, rupanya aku bijak ni bahagian ekonomi. Bahagian sastra ni aku tak bijak sangat. Sebab bila aku buat ekonomi ni macam best je. Mungkin aku ni pandai bisnes kot, mungkin aku boleh jadi accountant kot. Nampak? Dia pandai dan dia tahu menggunakan kepandaian tadi. Tapi itu baru level ke berapa? Level kedua. Level yang paling tinggi. Kenapa kita belajar? Kenapa kita periksa? Nak dapatkan level yang paling tinggi tu, apa dia namanya? Kreatif. Sebut? Nak dapat kreatif lama ke sekejap? Cuba senaraikan seorang yang kreatif kat dunia. Seorang. Sampai mana?
Terharu rasanya. Okey, lain. Ustaz memang dah sedia debat. Gurau. Seorang yang lain. Rasulullah lah. Apa Rasulullah tak kreatif? Kreatif tak kreatif? Kreatif, tapi sebabkan kau jalan baca sirah Rasulullah, kau rasa macam tak boleh capai. Apa yang kreatif kan? Sebenarnya yang paling kreatif Rasulullah. Kita cerita yang korang nampak. Pernah dengar nama Muhammad? Seorang tu namanya Bill Gates. Bill Gates, pernah dengar? Tak pernah. Aku pun tak pernah. 30 tahun yang lalu, sekarang dah pernah dengar. Dia adalah pengasas Microsoft. Yang buat komputer perisian tu namanya Bill Gates. Dia punya pergi sekolah universiti tak sempat habis, tapi dia dapat kenal pasti diri dia terlajak, bukan pandai, bukan terlajak bijak, tapi dia terlajak kreatif. Sampai dia mampu mempersiapkan satu perisian yang luar biasa yang orang lain dan universiti tak boleh buat. Apa yang berlaku pada Bill Gates sekarang? Nombor 3 terkaya di dunia. Itu pun dia gunakan 80%. Dia punya kekayaan yang tak habis-habis tu, dia bagi derma, dia guna 20%, dia harta dia. Itu pun masih nombor 3 terkaya dalam dunia. Kau faham ke faham? Rupanya dia kreatif gila sampai boleh buat sekarang ni perisian Windows 10, bukan Windows 7 lagi. Dan sentiasa update dan berkembang. Dia bos dia dan dia pengasasnya. Kreatif ke tak kreatif? Dan dapat kreatif lama ke sekejap? Lama tu namanya apa? Proses nak dapat kat mana? Ustaz nak tahu bakat Ustaz boleh berceramah kat depan orang, buat formula mengaji, orang ceramah dari seronok. Nak kenal tu, kau ingat lahir-lahir semua perlu berhormat. Kali ada. Ikut proses. Macam mana kau nak pandai? Kau nak tahu kau ni pandai bidang apa? Ustaz ke, accountant ke, bahasa Arab ke? Macam mana? So semua kau belajar ni sebenarnya untuk kenal who am I. Cuba ulang. Siapa diri saya? Sama ada diri saya pandai ataupun bijak ataupun kreatif. Dan kenal pasti ni kena ikut pressure, kena ikut punya aku tak pandai bahasa Arab. Dah kali pertama pressure dapat 40. Kali kedua pressure sungguh-sungguh ni dah fokus dapat tinggi sikit 30. Kali ketiga pressure fokus ikut kelas lapangan tinggi lagi dapat 20. Akhirnya baru dia dapat kesimpulan, aku cannot go bahasa Arab. Tiba-tiba dia ambil sains, tak study pun, tiba-tiba 80. Pressure kedua, dia fokus dia dalam kelas. Tiba-tiba pressure study sikit, naik pula 90. Kali ketiga ikut lagi proses tu, ya betul lah sains. Kali ketiga dia study lebih sikit, 99,5%. Lagi setengah tak dapat 100. So akhirnya dia ikuti Prof. Baru dia bilang, aku ni pandai sains. Kau faham ke tak faham? Nak dapat tak kenal who am I, lama ke sekejap? Lama tu namanya apa? Proses nak dapat kat mana? So sekarang ni anda seolah-olah kena sedar running software. Software tu seumpama kat dalam CD. Kau nak tahu software kat dalam CD tu bagus ke tak bagus macam mana? Run dia. Letak dekat tempat disket pula. Letak dekat tempat DVD tu, runkan dia. Tengok-tengok. Tak lancar. Baru kita tahu, software ni tak bagus. Test lagi software yang lain, masuk-masuk kat dalam tempat CD tu, lancar. Baru kita tahu software tu macam tu lah diri korang. Korang ambil UPSR ni macam running software. Faham ke faham? Bagi tahu sudah. Itu macam tak? Patutlah kena ambil UPSR. Bagi tahu. Baik. Perhatian. Oleh sebab itu adik-adik, Ustaz nak bagi tips sikit. Bila korang tengah belajar, ada tak siapa yang kat sini rasa, alamak, matematik tak buat lagi, alamak, sains pun lemah juga, alamak, penulisan bahasa Melayu, PSRE,
Ada tak dia rasa panik macam tu? Siapa dia rasa macam tu? Angkat tangan, say I. Ramai. Ramai lagi. Okey, tipsnya macam mana? Perhatian. Perhatian. Pertama, buat macam ni. Anda kena follow apa yang Ustaz, Ustazah dan Cikgu cakap. Sekarang ni kita sekolah rendah kan, sekolah kebangsaan kepada bahasa Guru. Apa yang cikgu-cikgu cakap, ikut je. Sebab cikgu ni dah ada pengalaman soalan-soalan lepas. Jangan ponting kelas-kelas ni. Biasanya soalan sport, pengalaman-pengalaman yang paling power daripada cikgu-cikgu, semua akan diperturutkan. So kalau disuruh buat latih tubi, buat ke tak buat? Kau buat sampai termuntah. Sebab latih tubi itu rupanya soalan periksa kita berformat. Cuba sebut. Soalan nombor 19 matematik, itulah juga soalan yang pada tahun depan, tahun lusa, tahun bulan, tahun tonggeng, tahun berulan, tahun beranjing. Kalau tajuk pecahan soalan nombor 19, macam itulah juga tajuk pecahan dia soalan nombor 19. Takkan berubah. Bila kau dah terbiasa dengan format latih tubi, dah terbiasa, maknanya kau dah boleh tahu, aku lemah matematik ni bukan semua bahagian pecahan yang lemah. Fokus dulu. Buat paket semua soalan nombor 19 tajuk pecahan. Contoh, sebab soalan periksa kita berformat. Kau faham ke tak faham? Itu sebab siapa tak sekolah, disebabkan UPSR ni berformat, kita boleh agak. Di Indonesia dia tak sekolah setahun, dia boleh skor straight. Percaya? So susah sangat ke? So kenapa tak nak buat latih tubi dan mengeluh banyak sangat? Tak marah. Nasihat. Oh, menjawab. Perhatian. Perhatian. Itu tips yang pertama. Follow cikgu, buat lebih. Tips kedua. Tips yang kedua. Subjek korang UPSR berapa? 5 ya. Bahasa Melayu, penulisan, pemahaman. Betul? English, Science, Maths. Okay, baik. Bila 5 subjek, semua subjek kita lemah ke? Bahagikan dalam 5 subjek ini, subjek yang paling kita lemah dan corot, itu study 50%. Berapa ratus? Yang sederhana study kan sebanyak 30%. Yang dah power, study 20%. So bahagikan. Masalah sekarang, kau tak bahagikan. Kau tanda yang lemah je, kau tinggal yang sederhana. Tengok-tengok sederhana pun hanyut, yang kacang pun akhirnya tak dapat pergi. Faham ke tak faham? Study semua 5 subjek, tapi yang paling susah tu study lebih sikit 50%. Yang sederhana tu berapa ratus? 30%. Yang senang 20%. Kemudian perhatian. Masa kau study subjek matematik, pernah tak kau tengah study matematik? Alamak, sains tak study lagi. Tengah study matematik, alamak, masa Melayu lagi. Ada tak macam tu? Sebab kau pakai banyak topi, tak berkesan, tak fokus. Cuba pakai satu je topi dalam satu masa. Berapa topi? Sebagai contoh, kau pakai topi namanya tulis kat sini matematik. Tak adalah kau tulis betul. Masa kau pakai topi matematik, kau jangan fikir lagi subjek lain. Matematik saja 2 jam, betul-betul fokus 2 jam. Contoh, lepas tu kau buka rehat sekejap, kau pakai pula topi sains. Masa kau study sejam sains tu, jangan fikir lagi matematik. Kau faham ke tak faham? Itu namanya topi khusus. So tak adalah tengah study tu, alamak sains, alamak bahasa Melayu, asyik alamak aja 10 jam. Lah tak study dan pening dan fed up. Kau faham ke tak faham? Dah bahagi tu pakai topi khusus, fokus betul-betul. Okay, baik, bagi orang sebelah. Betul juga ya. Perhatian. Baik. Kemudian adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz nak bagi tip yang seterusnya. Boleh tak masa zaman-zaman kritikal nak UPSR ni kita bersenam ataupun bermain? Main bola, main badminton, bola tampar ke lagi-lagi biasa. Boleh tak boleh? Ustaz anjurkan jangan. Cikgu dan mak bapak tolong jangan bagi mereka main. Nak tahu pasal apa?
Banyak kes yang depan mata ustaz sendiri. Hari biasa dia main patah tangan sebab main bola kat padang bola, terpaksa biasa ke hospital, down, pelajar cemerlang dan dicorok. Kau boleh jamin masa kau main kau tak accident? Boleh jamin? Tengah-tengah main badminton, kononnya nak release tension, so kena panah hati pula. Sebab meteorologi kebangsaan sekarang ni dah pening. Dia ramalkan panas sampai akhir September. Sekarang ni tengok-tengok asyik hujan je. Amaran ribut petir siap. Meninggal gentung di tempat kejadian. So KIV sekejap main-main benda yang berat. Korang nampak berat tak? Boleh kemalangan tak? Main basikal berat tak? Boleh kemalangan tak? Main bola berat tak? Boleh kemalangan tak? Semua tu bahaya. Bola jari bahaya ke tak bahaya? Boleh kemalangan ke tak? Boleh. Macam-macam boleh jadi. Oleh sebab tu ni Ustaz anjurkan time ni gunakan senaman 5-5-5. Cuba sebut. Caranya mudah. Ustaz tunjuk dulu. Tengah dah stres kan, kepala dah lain macam. Selain kau menggunakan green button tu untuk teruskan study biasanya. Tapi kalau untuk relax, nak main tak boleh, Ustaz Zamri tak bagi, bahaya, risiko macam-macam. Buat senaman 5-5. Pergi kat tempat yang paling kondusif. Paling apa? Tahu tak kondusif? Yang paling kau suka, cantik, pemandangan yang bagus, segar, fresh, yang berhampiran. Lepas tu pandang tempat tu, tarik nafas dalam kiraan 5 tarik, 5 tahan, 5 lepas. Depakan kanan, tarik 5 saat. 2, 3, 4, 5. Pandang ke depan tu, tempat yang menarik. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk oksigen tu terus kekal ke otak. Lepaskan perlahan-lahan ikut mulut. Senaman 5-5-5. Cukup. Cuba test sikit. Berilah. Berilah. Okay, bila Ustaz sebut tarik 5 ya, dan depakan tangan. Kau bayangkan depan kau ni pemandangan yang paling cantik dan tempat yang kau paling suka. Stand by. Perhatian. Okay, 1, 2, 3, tarik. Depan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang 3 kali dan ke atas. Sekali lagi. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi. Tarik paling dalam. 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan seluruh mulut. 1, 2, 3, 4, 5. Kau jangan lepaskan, ikut botol. Faham ke faham? Okey, apa yang anda rasa sekarang? Tenang sikit? Feel good? Nampak? Itu namanya senaman 5-5-5. Faham ke faham? Okey, siapa yang faham boleh duduk. Perhatian. Perhatian. Kemudian anda kadang-kadang banyak latih tubi. Betul kan? Banyak buat soalan. Betul-betul? Bila banyak buat soalan tu, anda kena makan sedikit suplemen. Sedikit apa? Untuk support otak. Sebab makanan otak dua. Satu adalah oksigen. Yang kedua adalah glukos. Apa dia? Apakah barang yang paling kaya dengan oksigen? Ya, bagus. Kuat sikit. Air. Cuba semua. Air. Berapa ramai yang suka minum air kosong? Angkat tangan. Okey, itu maknanya korang dah tak ada masalah. Yang paling tak ngeri sekali, banyak sebenarnya orang Melayu Islam dia tak suka minum air kosong. Yang suka orang Cina. Perasan tak? Dia bawa sikit-sikit botol, sikit-sikit botol air kosong, sikit-sikit botol air kosong. Bawa bukan kecil ni. So, minum. Kalau tengah rasa stres, minum banyak-banyak. Sebab itu bahan yang paling kaya dengan
oksigen. Sebab otak kita perlu makanan. Untuk sustain boleh sekali, dia kena cukup oksigen. Faham tak? Yang kedua, glukos. Gula lah. Gula yang paling baik, gula yang bukan sintetik, gula asli. Macam madu, kismis, kurma. Kalau rasa leceh sangat lah Ustaz, kejap nak madu, kejap nak kismis, dia orang anak saya pun tak suka. Bapak-bapak nampak ada kan? Bagikan multivitamin pun boleh. Biasanya mak bapak kau kalau dia minta bab-bab suplemen ni untuk otak yang bagus, dia berkira ke dia tak bagi? Dia bagi ke dia tak bagi? Biasanya dia bagi. Mak bapak ni sanggup untuk anda kenal OMI, untuk kamu jadi fokus, untuk anda dapat nilai kesungguhan, untuk anda kreatif. Dia sanggup laporkan apa saja. Percaya. Kemudian makan. Bagi tahu sudah, makan jangan banyak, babe. Perut dibahagikan 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk bernafas. Orang tengah study guna otak, dia memang terlajak lapar. Bila kau tengah lapar, kau lupa dah 1/3 minum, 1/3 makan, 1/3 bernafas, kau 3/3 dengan makanan. Kau tahu apa akan jadi lepas tu? Nak sembahyang hajat, berimamkan dekat masjid Sungai Buloh. Tengok tu imam macam tua je. Nanti sujud-sujud tak keluar balik, ayam percik bersatu cendol. Kutip balik cendol yang terjatuh, makan. Tu tak dahsyat lagi. Yang dahsyat lagi lepas korang kenyang, lepas tu boleh tak study? Wah, malaslah nak tidur dululah. Padahal biasa round the corner. Dah dekat, tapi kau bertidur je banyak. Sebab perut terlajak kenyang. Faham ke faham ni? So makan jaga sikit. Banyakkan minum air. Banyakkan makan benda-benda yang sunnah tadi, yang ada unsur glukos. Faham ke faham? Dan tidur. Biasa tak orang kena study tertidur atas meja? Dan biasa tak dekat atas katil tertelangkuk buku? Dan biasa tak orang tengah tidur, tengah buat latihan tertidur dekat tepi? Biasa? Bahaya! Itu namanya tidur tak sempurna. Bila kau bangun, kau bukan segar, kau bertambah letih. Sakit sini, jadi tak best. Lepas tu nak sambung balik, dan biasanya anda akan tidur lebih dahsyat. So, masa study tadi dah pakai topi Ustaz ajar tadi kan? Dah fokus, masa nak tidur, tutup betul buku, ambil air sembahyang. Kalau kat rumah, tidur dengan sempurna, tutup lampu, bagi rehat. Dan paling kurang kalau kau study lebih sangat pun, pastikan dapat tidur paling kurang 5 jam. Berapa jam? 5 jam. Jangan kurang daripada itu. Ini dah paling teruk lagi. Katalah kau tidur pukul 12. 1, 2, 3, 4, 5. Katalah itu paling teruk lah. Dah boleh. Kalau boleh cukupkan 8 jam. Tak cukup sebab banyak sangat masa nak study, paling kurang dapat 5 jam. Katalah malam tu kau tidur pukul 2 pula. Contoh pukul 2, 3, 4, 5, 6. Tak cukup sejam kan? Sebab pukul 6 biasa dah bangun untuk sembahyang semua kan? Tak cukup sejam, siang cuba dapatkan juga sejam. Kalau tidak, kau tengok sekali lepas ni, nombor jadi 10 keluar. Kan, pensil jadi 3. Dan lebih teruk. So, tidur mesti cukup. Faham ke faham? Baik. Itu tips yang seterusnya. Dan yang terakhir adik-adik, ya, inilah pesan dan tujuan kita berkumpul pada hari ini. 3 manusia ini anda perlu jaga dan minta restu. Berapa manusia? Yang pertama siapa? Ibu bapa ini perlu minta betul-betul. Dia orang kadang-kadang percayalah. Korang takut, tahu adalah nervous nak menghadapi yang besar. Tahu mak bapak kita nervous berapa kali berbanding korang? Kali 10.
Bolehkah nak jawab macam mana anak aku ni, dia nak apa? Macam mana? Dia tak senang tidur dia. Dia sanggup belikan buku latihan kau. Dia sanggup bagikan suplemen apa kau nak. Dia sanggup terima kau walaupun kau dah banyak kali derhaka, cakap benda yang tak baik, lari rumah, main game tak ingat dunia, solat lah ke mana, tapi dia masih lagi buat sarapan. Dia masih lagi terima kembali ke rumah. Kau lupa ke semua benda ni? Insan yang Ustaz sebut tadi, siapa nama mereka? Ibu dan so dua insan ni tolong jangan lukakan hati dia. Minta restu balik, peluk, minta maaf pada dia. Maaf, betul-betul Zamri minta maaf, peluk. Ada pernah buat dosa hari tu, mak sampai menangis dan menitis air mata. Saya ingat dari mak, saya takut mak ada simptom dendam, saya belajar tak berkat mak. Tolong maafkan. Masa tu saya betul-betul saya menangislah kau depan dia. Cium tangan dia, peluk sebelum kau sempat peluk dia. Takut-takut kau lepas ni hanya sempat peluk jenazah dan mayat dia. Faham tak faham? Apa lagi? Terus amal. Balik jumpa mak ayah. Masa balik ni, jumpa dia dulu, salam, minta maaf. Tanya, mak, ada tak mak yang betul-betul kecil hati pada saya? Bagi tahu mak. Dan saya rasa pun ada satu benda mak, tolong maafkan saya. Restulah saya nak biasa dan dapat kepada Allah, nak kenal diri saya siapa. Jumpa pula abang, ada tak kecil hati dan rasa satu ketika benci sangat saya ada tak? Salah saya abang, tolong maafkan saya, restukan saya. Faham ke faham? Itu orang yang pertama yang anda kata itu. Yang kedua siapa? Guru. Ustaz ada satu cerita. Saya nak dengarkan nasihat. Ada kawan Ustaz, dia ambil sains stream. Ya? Akhirnya kan dia ni seorang yang genius, pandai, bagus, boleh skor dapat A yang banyak. Tapi dia ni memang serabut kecil. Satu sekolah serabut dengan dia. Dah tak larat nak cakap apa dah. Akhirnya adik-adik dia berjaya juga dalam pemeriksaan. Jaya kan? Jaya. Tapi side effect cikgu banyak kecil hati, berhulu dan pengang kat dia. Akhirnya dia jadi doktor juga. Tapi doktor yang cucuk sendiri bila besar. Kau faham ke tak faham? Mati dada. Itu setara budak genius ambil sains. Cikgu kecil hati tak reda, mak hidup masa depan, mak dada sampah masyarakat. So ada tak orang daripada darjah 1 ke darjah 6 sekolah Sungai Buloh ni yang cikgu pernah gila ke orang? Ada? Jumpa je dulu. Takut kau jadi sampah masyarakat, tak sempat tua. Form 1 dah jadi Cikaro. Yang lelaki Form 1 dah jadi Bojan. Tengok-tengok Cikaro 11 tahun dah mengandung. Kau dah dengar cerita tu? 11 tahun. Perhatian ya? Itu orang yang kedua. Minta maaf balik. Ya? Ni kalau ada cikgu lepas ni, sebab mak bapak kita akan balik sama dengan dia. Cikgu yang ada di sini ni salah dia siap-siap. Khususnya yang kita ada buat salah tadi. Dia dah tahu tak? Tengoklah. Tak tahu pula. Dah tak buat salah. Perhatian. Orang yang ketiga, cari rakan kita yang shortcut. Rakan apa? Kau faham tak rakan shortcut ni? Ya. Rakan shortcut ni maksudnya macam ni. Kita lemah bidang apa? Matematik, sains, bahasa Melayu. Okey, kita cari seorang kawan kita dalam bahasa ni, circle kita yang power dalam bidang yang kita lemah tu. Orang tu power dalam bidang yang kita lemah tu, selalu dampingi dia.
Dan cara dampingi dia tu, kau kena tengok skill kau. Kita ni ada 3 kemahiran. Apa kemahiran? VAK. So, ada orang kemahiran belajar dia banyak guna visual. Banyak guna apa? Kalau cikgu terang, dia tak faham. Cepat sangat dia bising, cepat sangat boring. Itu maknanya dia bukan orang auditory. Itu A, auditory. Tapi dia ni bila tunjuk PowerPoint, bila berangkur, muka bulat sikit, tunjuk gambar, dia mudah masuk. Dia mudah rasa seronok. Itu maknanya dia ni orang visual. So katalah kau lemah dalam bidang sains, jumpa orang yang pakar dalam bidang sains dan cuba belajar visualkan apa yang dicakap. Yang kau lemah tu, visualkan, buat otak, color-color sikit, lepas tu study benda yang kau lemah tu melalui cara study visual. Tapi ada orang kat sini, dia kuat auditory. Cikgu buat lawak ke, tengok PowerPoint ke, tengok warna-warni ke, tak terangsang sangat. Tapi bila cikgu cakap, dia kadang-kadang dia pecah mata. Oh, faham. Itu namanya dia orang auditory. Namanya orang apa? So cara dia study, cari shortcut subjek yang dia lemah, dan dia cuba dengar betul-betul kawan dia yang pakar tadi terangkan. Tak payah catat. Okey, faham. Itu cara study orang auditory. Tapi ada orang dia visual pun tak terasa, auditory pun tak terasa, dia K loh. Cuba sebut, kinesthetic. Kinesthetic ni adalah rasa ataupun pergerakan. Dia kalau buat aktiviti, main game, bermusikal, dia rasa, kan, ada rasa, ada sentuhan. Oh, dia cukup minat. Kalau dengar dia tak minat. Tengok aja pun dia mudah hayal. Maknanya dia ni orang kinesthetic. Dia suka jenis aktiviti, dia suka jenis bergerak, dia suka jenis sentuhan, dia suka jenis rasa. So macam mana orang ni nak study, orang kinesthetic? Dia study sambil berjalan. Mengapa? Dia study sambil apa? Sambil berjalan, lepas tu lakonkan. Lakonkan. Lepas tu sambil berjalan, sampai dia lakonkan. Dia mudah masuk orang jenis macam ni. Kau faham ke tak? Sebenar-benar dia manusia, tiga-tiga dia ada. V ada, A pun ada, K pun ada. Tapi kalau anda boleh buat tiga-tiga serentak, itu memang Power Rangers. Tapi Ustaz anjurkan, setakat ini biasanya di antara tiga ni ada salah satu yang tertonjol. Yang apa? Yang tertonjol tu kau buat cara study masing-masing. Siapa yang agak-agak dia orang visual, agak-agak visual. Yang kat tangan ni tolong study cara visual, peta bina, warna-warni, graf. Boleh ya? Siapa yang orang auditory? Ni tolong dengar betul-betul kepada orang yang pakar shortcut tadi. Cuba semua dia terangkan dan dia faham. Jumpa cikgu ke dan sebagainya. Baik. Siapa orang kinesthetik? Apa lagi tadi apa lagi? Buat lakonan, bergerak dan sebagainya. Faham ke faham? Baik. Saya rasa banyak dan tips Ustaz kongsikan. Moga-moga anda direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik rezeki dan pemilik keputusan yang sebenar. Dan ibu bapa anda redoi juga sentiasa Ustaz yakin terus berdoa dan jangan lupa diri sendiri-sendiri, terus solat ajat, terus baca yasin, bertawassul dengan amal soleh kita supaya Allah bantu kita. Faham ke faham? Yang lain tu tips-tips yang Ustaz kongsikan tu cuba ingat. Green button, topi khusus, ya, bahagikan 50%, 30%, 20%, kan? Apa lagi? 5 tidur yang cukup, balik kurang 5 jam. Aku Ustaz dah kongsikan. Moga-moga anda dapat amalkan dengan baik. Saya sekadar tu je. Adik-adik tengok Ustaz pun macam namakan Ustaz je. Bebelah aku berhenti. Siapa yang faham apa yang Ustaz angkat tangan? Siapa yang faham Ustaz terangkan tadi ke semuanya? Angkat tangan semua. Saya faham Ustaz. Terus kita
angkat tangan, terus angkat tangan. Tepuk sebelah kanan. Moga anda berjaya dan hebat. Angkat lagi, tepuk sebelah kiri. Moga anda berjaya dan hebat. Angkat dua tangan. Saya berjaya dan hebat insya-Allah. Perhatian. Alhamdulillah. Perhatian. Sekian dahulu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-bapa dan pelajar-pelajar yang berminat untuk melihat sedikit koleksi Ustaz, CD-CD Quran, buku-buku mengaji, boleh dapatkan dekat luar sana. Ada seorang pembantu saya menunggu di tepi situ untuk jualan CD-CD, buku-buku dan sebagainya. Boleh dapatkan selepas ini. Saya di sana dengan pembantu saya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Fadil Ustaz Zamri. Perhatian. Perhatian. Lepas ni cikgu-cikgu sekolah Bandar Baru Sungai Buloh boleh mengajar Ustaz Zamri. Baik, sekali lagi majlis ucapkan ribuan terima kasih pihak sekolah anak. Terima kasih kepada Ustaz Zamri atas kesudian untuk hadir dalam majlis kita pada malam ini. Begitu juga pihak sekolah juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid, khususnya kepada Nazir. Kita juga membenarkan kita melakukan dan membuat majlis solat hajat untuk kali kedua, tahun yang kedua. Dan tidak lupa juga pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Barisan Jawatan Kuasa PIBG kerana sudi memberi sumbangan dalam bentuk kewangan bagi menjayakan majlis pada malam ini. Jadi rasa malam pun semakin melewat. Jadi kita pun masing-masing ada lagi urusan yang banyak lagi di rumah. Jadi kita tangguhkan dulu pada malam ini. Jadi sebelum itu saya dengan sukacitanya mempersilakan yang berbahagia, yang berusaha berusaha SK Bandar Baru Sungai Buloh Cik Syafni untuk mengiringi yang ketua PIBG SK Bandar Baru Sungai Buloh untuk menyampaikan sedikit pesan mata kepada individu yang terlibat dalam pertama sekali dipersilakan Imam masjid pada malam ini yang telah sudi untuk menjadi imam dan seterusnya membacakan doa kepada murid-murid kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Khususnya dipersilakan wakil masjid iaitu Nazir Masjid Bandar Baru Sungai Buloh kita hadir untuk menerima sedikit sumbangan daripada pihak sekolah dan juga PIBG. Dan akhir sekali dipersilakan Tuan penceramah kita pada malam ini iaitu kepada Ustaz Zamri untuk menerima sedikit sumbangan kepada PIBG dan pihak sekolah. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Azman dan Ketua PIBG SK Bandar Baru Sungai Buloh kerana sudah memberikan mata kepada individu yang penting pada malam ini. Jadi saya rasa cukup sekadar itu majlis kita pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT yang Allah itu memberikan kelemahan diri kami sendiri dalam mengendalikan program pada malam ini. Ini berkumpul daripada Allah. Kita tutup dengan baca tasbih